Baik, saya jemput Tenggara. Terima kasih, Tuan Speaker. Niat hati mohon peruntukan dari JKR buat Tenggara. Terima kasih. Soalan tambahan, jawapan tuntas di Pintu 7. Soalan Tenggara, berapakah jumlah kontraktor di seluruh negara mengikut kelas yang disebutkan tadi itu, dan apakah langkah-langkah yang dilaksanakan oleh KKR bagi membantu meningkatkan keupayaan kontraktor kelas G1 hingga G4 yang dianggap sebagai kontraktor kecil? Terima kasih. Baik, Menteri. Ngeselasih dalam jambangan, cantik tanaman dipenuhi flora. Terima kasih soalan tambahan. Ini jawapan YB Tenggara. Gitu ya. Soalan, apakah langkah-langkah untuk pihak kerajaan lakukan membantu kontraktor kelas G1 hingga G4 ini? Antara langkahnya, tadi saya dah sekali imbas menyebut tentang penyelenggaraan jalan. MOF Kementerian Keuangan dalam 3 tahun berturutan memberi 300 juta ringgit, 2023, 2024 400 juta ringgit, tahun ini 450 juta ringgit yang boleh diguna secara undi, dan kita telah laksanakan pengundian ini kepada kontraktor G1, G4. Lepas itu kita juga ada program pemerkasaan kontraktor ACE, 300 kontraktor dapat manfaat ya. Kemudian kita juga ada program skill teknopreneur, laluan TVET untuk G1 dan G3 hanya boleh ada sijil taraf bumi. Di luar negeri mereka mereka mendaftar itu juga boleh melaksanakan. Saya ingin maklumkan ada 139,662 kontraktor seluruh Malaysia. Dan kontraktor yang teramai ialah G1 68,827, G2 23,755, G3 20,414, G4 6,040, G5 7,535, G6 1974, G7 11,117. Jumlah keseluruhan 139,662 ramai kontraktor ni. Kita tidak berhasrat untuk membekukan pendaftaran kontraktor, Tan Sri Speaker, kerana apa, tidak adil kepada kontraktor baru, orang-orang baru, pelajar TVET yang kita suruh mereka melaksanakan program-program pembinaan tetapi kita tak bagi lesen. Itu sebab kita tidak berhasrat untuk membekukan lesen terutama G1 tidak dibeku. Terima kasih.